Kita yang di bawah-bawah ni bangun pagi-pagi dulu suruh pergi sekolah. Semua rakyat Malaysia ni pergi sekolah. Kamu je yang nampak kami ni bodoh sebenarnya. Bila kami bersuara, kami begitu, kami begini. Rakyat Malaysia ni daripada kecil dah pergi sekolah tadika. Asak suruh belajar, suruh belajar. Siapa yang suruh belajar? Bukan kementerian ke? Nak tanya, bukan kementerian ke suruh belajar? Habis tu bila kami belajar, kami pandai, kami bersuara, kenapa tak boleh nak dengar? Otak kamu tak kat mana? Orang nak tidur suruh pergi sekolah. Mak ayah tak ada duit suruh pergi sekolah. Mak ayah begini paksa suruh pergi sekolah. Bila kami dah seredik dah semua ni, lepas tu kenapa tak boleh dengar? Suara kami nak tanya juga. Ni yang kami yang semua yang pandai, kamu paksa suruh pergi sekolah dulu tu, kenapa tak boleh nak terima akal kami? Kamu buat undang-undang, kamu letak kat mana? Habis tu kamu ingat kamu je ke belanja undang-undang? Kami rakyat Malaysia ni tak belanja undang-undang. Kamu ingat? Kamu je yang pegang kuasa. Kamu ingat kami ni buta. Yang jadi Perdana Menteri sama, yang jadi menteri ni sama, yang jadi semua sama je. Tak melihat rakyat ni sebagai orang yang berpendidikan. Tu sebenarnya. Kamu letak akal kat mana? Kalau kamu melihat rakyat Malaysia ni adalah rakyat yang berpendidikan, kamu tak buat perangai yang dungu macam ini. Nak kena menuntut. Kamu tengok tak setiap hari dah jadi apa? Kamu tak faham ke bahasa rakyat Malaysia ni bercakap? Bukan cakap bahasa Melayu ke? Bukan kamu cakap bahasa Melayu tu bahasa kebangsaan? Pergi sekolah, kamu suruh apa? Kementerian dekat sekolah tadika tu dulu kecil dia ajar apa? Bukan ajar suruh baca rukun negara ke? Bukan nyanyi lagu negaraku ke? Pergi belajar agama dekat sekolah apa semua tu, suruh jadi apa? Bukan ke suruh bersuara bila dah besar, bila dah tua jaga negara. Habis tu, ni suara kami yang kamu tangkap, kami suruh itu, suruh ini, dah kenapa? Suruh paksa orang pergi sekolah. Inilah lagi kementerian. Sekarang kalau tak pergi sekolah nak denda, nak itu mak bapak nak begini. Habis tu yang kami yang duduk dekat sekolah, dah pandai ni, ada harga ke? Nak tanya juga. Apa ni buat kerja. Lepas tu bila orang pandai, tangkap orang pandai. Sebab kamu tak pandai macam rakyat kamu. Orang nak tidur suruh pergi sekolah. Orang nak tidur suruh pergi sekolah. Paksa suruh pergi sekolah. Paksa orang dah pandai. Bila dah pandai, dah seronok, dah dapat ini. Kami tak boleh bersuara. Habis kami nak guna kat mana? Kami nak bercakap dekat negara mana suara kami ni? Kamu nak suruh simpan apa pelajaran yang kami belajar tu, yang kami pandai-pandai tu? Kamu je yang betul, yang letak itu, yang letak ini syarat. Kami ni tak betul. Habis kami ni dulu belajar kat sekolah mana? Bukan kat sekolah kat Malaysia kami belajar. Ke sekolah mana dulu kami belajar? Belajar dekat sekolah dekat Malaysia. Undang-undang ikut undang-undang Malaysia. Bila bersuara kena tangkap. Tangkap kat mana? Kat Malaysia. Habis tu apa guna pergi sekolah? Kalau kami tak boleh nak bersuara untuk menegakkan kebenaran, untuk membetulkan apa yang tidak betul, untuk apa ada sekolah, saya tanya? Untuk apa ada sekolah hari ini kalau untuk masa depan pun kamu tak boleh dengar apa pendapat kami macam hari ini? Dulu kami pergi sekolah, hari ini kami bersuara, kami salah, kami kena tangkap, kami kena itu, kami kena ini. So, untuk apa sekolah hari ini kalau untuk masa depan tidak boleh bersuara?